Apa khabar korang semua? Nama saya Lau dan hari ini dekat belakang saya adalah Fiat Ducato saya. So untuk kali ni I dah masuk dekat workshop kita untuk membuat pembersihan klinik EGR. Okey. Kebanyakan dekat luar ramai orang yang bagi tahu kat saya memang beli motor Fiat ke Ford ke kat luar memang jarang ada orang nak buat maintenance dan membuat apa-apa yang baik pulih bertentang kepada Fiat Ducato ni. Okey, bagi kita kalau korang beli motor kat kita, memang kita ada provide service untuk bagi after sales maintenance, pelbagai kerosakan yang untuk nak repair dengan tentang spare part, kita akan buat tanggungan untuk after sales service. Seperti apa yang aku tadi cakap, untuk buat Fiat Ducato ni dekat Malaysia memang jarang ada orang nak buat. Tapi bagi kita, apabila korang beli motor kat kita sediakan servis untuk after sales. Apa-apa kerosakan korang boleh datang kat sini. Kau boleh nampak, okey, kalau kita nak buat pembersihan enjin dan kita nak buat pembersihan EGR ni, kita kena buka banyak barang. Daripada muka, lampu besar, bumper, radiator, semua kita kena buang. Dan kita kena bukakan dia. So, untuk dah buka, kita akan bersihkan sekali dengan enjin. Untuk make sure kan enjin tak nampak leaking lah. Okey. Untuk tahun ni kemungkinan saya akan jalan satu long trip pergi kat China juga. Sampai sini kalau korang belum subscribe YouTube channel saya, sila subscribe kan. Okey, ni yang barang-barang kita buka untuk membersihkan dia. Ini adalah intake untuk Fiat Ducato ni. So bila kita dah buka nampak dalam memang banyak minyak lah. So kita kena bersihkan sekali. Dengan airflow sensor dia dekat sini juga kita akan bagi bersihkan dia. So ini adalah hose untuk EGR. So sama juga tadi kita buka memang dah sumbat teruk lah. Okey, ini sama juga dekat EGR sana. So kita kena buka dan kita kena make sure barang-barang ni semua bersih. Okey, yang last sekali bagi saya, kita akan gantikan spare part ini. Ini dipanggilkan crank brief valve. Okey, CBV. Efek dia adalah menyimpankan udara yang breathing daripada enjin untuk supply balik masuk ke turbo. So kalau barang ni rosak, dia akan menjadikan intake kita ada banyak minyak. Okey, intake kita akan ada banyak minyak dan pasal minyak tu akan menyebabkan fuel combustion kita, kemungkinan pembakaran diesel tu tak dapat sepenuhnya. Hari kali ni kita dah bersihkan EGR, sama juga kita akan bersihkan enjin lah. Okey, mana-mana yang ada habuk ke, ada minyak hitam ke, kita akan bersihkan semua dan make sure kan kereta kita memang dalam sentiasa tip-top condition. So bagi maintenance, apa-apa kerosakan untuk Fiat Ducato memang kita boleh buat dengan spare part, tak jadi masalah. Adalah total body dia. Sama juga bila kita buka semalam memang nampak ada kesan minyak lah. So total body kita pun kena bersihkan. Kesemua yang spare part tu kita kena bersihkan semula. Dan untuk maintenance kali ni kita sama juga, kita tukarkan coolant, tukarkan minyak hitam dan oil filter akan tukarkan sekali. Lepas tu untuk aircon gas kita akan sedut balik dan kita akan refill balik gas yang baru. Okey, sekian untuk video kali ni. Kalau korang suka video saya, sila subscribe dan share. Sekian itu juga, terima kasih.